Ambil seketik je. Baru lepas baham ni. Baham apa ni? Tengok. Dia cicak kubing. Oh, ui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang ke YouTube channel Ahmad Fishing. Okey geng, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah bertemu lagi kita pada episod kali ini. Okey geng, aku bertandang ke spot yang aku naik Gorgon tu kan, 1.4 tu. Aku sampai beli, aku repeat lagi kali ketiga geng, kali ketiga. So yang aku naik Gorgon tu kat situ. Depan tu. Oh nak balik naik kat depan tu je. Oh nak balik lah kena Gorgon kan. Memang tak sangka rezeki tu namakan rezeki geng. Okey, kali ni turun lagi untuk Meruga Masih banjir geng. Masih banjir lagi. Kalau kita tengok lihat dekat sini air masih ada lagi di ladang sawit ni. So kita cari penampakan anak-anak ikan haruan. So, ini terhad tak mengizinkan kita mancing dalam 2-3 jam macam tu. Okey dapat saiz okey lah syukur lah, kita pulang lah okey pagi-pagi ni baru pukul 8 jam pukul 8 kita cuba kita cari anak-anak ataupun kita main lembes ni. Kita tengok dua haruan ni. Tengok pagi-pagi dia menangkap pagi dia menangkap. Okey, tanpa buang masa kan, stay tune kan. Teruskan menonton yang ke mana. Cantik. Seperti biasa dapat kan Gorgons. Ni. Okey. Udah wangi geng. Nak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu makan nak ni. Oh, ui, besar geng. Oh, besar ni, besar. Alhamdulillah. Ingat kecil, yang besar weh. Alhamdulillah. Api besar. Ingat kecil. Oh, mantap lah. Sorry, 600 gram ada ni. Dah ambil pun slow kan. Kat situ cetek air dia. Cetek lagi. Tapi ada anak-anak. Mantap lah. Wow, ibu dia. Allah. Mok. Tak. Baru lepas baham ni. Baham apa ni? Tengok. Anak ikan. Dia cicak kubing. Ui, belut. Belut. Baham belut. Ya Allah, selera betul. Baham belut geng. Makan ni tu.
Pun nak makan lagi. Oh, pun nak makan sepi lagi. Tak keluar. Ambil tak betul pun. Tak lah. Nak. Ada barang. Besar juga ya. Kat sini besar geng. Besar kat sini mana? Ya. Ambil sekecil je. Sayang besar oi. Macam mana ni? Gari tak. Bismillah. Okey geng. Tamat sudah video aku untuk hari ni geng. Alhamdulillah. Strike 2 ekor saiz lah, saiz. So seekor kecil. So kecil kita lepas dekat depan rumah So 3 ekor. Semua total 3 ekor. Hari ni. So nak balik dah. Masa terhad So memang puas hati lah. Memang puas hati lah sembak teman. Kalau ni kalau ikut kan memang sampai petang. Tapi ni update lah. Tempat memang cantik, menarik. So sebelum tu subscribe, like, share dan komen. Subscribe dulu. Tekan butang subscribe, like, share dan komen. Tekan butang subscribe, like, share dan komen. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang yang lebih menarik dan mencabar. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Oh.